Apa ada bang? Buat ulam sikit. Ha? Ulam. Ada ulam. Ulam ni lah. Eh? Bukan, apa punya. Buat selai. Ambil. Sikit-sikit. Ambil apa? Dah. Tu apa kurma? Kurma. Kurma sebiji. Kurma ada sebiji je. Bukan. Kan, kurma ada sebiji je. Ni kuih apa ni? Boleh lah ni kira kurma lah ni. Anggap ni bayang kan dia kurma abang. Abang jangan tak pening-pening kepala. Jagung tak ada. Jagung mana ni? Ni. Bashir. Ni? Ni yang apa tu? Arif. Siapa Basir? Basir jangan tak ada. Tak ada masalah. Okey lah. Alright kan? Kan? Nak kerusi ambil. Makan mana? Ni. Makan apa? Mana? Ni. Bukan aiskrim. Masya Allah. Ya, lagi 20 minit lagi ya. 20 minit lagi. 20 minit lagi buka puasa. Tu ada yang datang mesyuarat. Mesyuarat. Tu wanita. Kita close up wanita. Wanita. Apa tu? Ini dia muka-muka. Itu dah. Lauk ada ulam raja. Ada apa? Rongga. Saya lagi menunggu waktu. Dah habis. Ini adalah muka-muka yang selalu berbuka puasa di Masjid Bukit Indah. Ini malam ni dia datang. Selalu tak nampak ni. Muka-muka yang selalu kita tengok. Buka puasa Bukit Indah ni lah muka-muka. Isnin Khamis. Isnin Khamis. Berpuasa.
Isnin Khamis. Ni dia. Itu yang baru datang, yang baru. Isnin Khamis. Isnin Khamis, muka Isnin Khamis ya. Isnin Khamis. Isnin Khamis. Muka kat Isnin Khamis. Isnu. Tu daun apa tu? Malunggai. Mami jarum ke ulam raja? Ni. Masing-masing tak lepas daripada telefon Ni dia, ulam raja. Tak cukup cawan, ada seorang ambil 4 cawan. 4 cawan. Empat cawan dia, satu orang 4 cawan. Laksang. Ni. Laksang. Laksang pun ada.